Takut. Hello, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam YouTube aku. Dah lama aku tak buat video, dah sebulan. Aku tak tahu lah, kadang macam aku malas lah nak record. Aku selalu je buat guys, tapi kadang aku malas nak record. Sekarang pukul 11.51 malam. Lagi 9 minit nak masuk tahun baru, tahun 2026. So, aku buka. Sekarang aku dekat area Damai Perdana. Dan aku kena pick up dekat Serdang. Agak jauh juga lah. So, pick up dia dapat RM4.90. Dan hantar tu belah Tamarakan Kajang sana. So total dalam RM16 juga. So customer call aku tadi, dia cakap dia nak tersinggung. Tapi dekat app tulis GrabPay. Entahlah. Tak apalah, yang penting aku hantar dulu. So aku harap malam ni order berdesuk-desuk lah, banyak lah. Cut dulu dalam 10km, dan hantar. Aku isi minyak tu lah. Kita tak tahu lah nak tempat ke tak tengok api. Tapi macam tak sempat kot. Ini ramai keluar ni, ramai keluar nak tengok api. Jom kita pick up dulu. Oh, ramai berhenti. Bau jalan highway Sukir ni. Gua nak tengok bunga api lah ni. So sekarang dah pukul 12. Selamat tahun baru tahun 2026. Adalah aku nampak bunga api sikit-sikit ni lah. Boleh lah. Gila. Moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki pada tahun yang baru ni. 180. Okey. Dah siap. Aku sedap lama dah siap. Hantar. Head west on. You have arrived at your destination. Hantar tak tahu kilometer lagi kita cek. Hantar dalam 13.1 total 23km juga lah. Dan pick up hantar 23km. Boleh lah. Oh. Tapi tadi kalau aku duduk kat Sukir je tadi kan. Ni santai kan. Tapi tak apa lah. Dah lama. Siap pula customer order makan. Jom kita hantar dulu. Hantar ke Bukit Suria. Daerah Tamarakan sana, Sekelong sana. Lagi 3km nak sampai. Masuk order baru. Kita tengok order apa. Aku rasa jus tu McD ni. Oh, McD BTSO. Hantar daerah saya juga. Okey. Kita hantar. Jom kita pergi ke McD Wanda tu. Oh, dekat. Tapi ni minyak macam nak habis ni. Mana aku rasa nak isi dekat Petron lah. Petron masuk pada tu sama dekat tepi netizen. Minyak dah nak habis. Ni dapat berapa ringgit ni? Dapat 5, 6 RM6.70. Boleh lah. Jom kita pick up dulu. Dah sampai Mac. Bapak ramai Mac ni. Dah terus. Order tak sedai lah. Tapi kalau ada sedai pun faham lah. Semua tak sedai. So order memang sedai. Ramai Mak Di. So alhamdulillah, setelah 15 minit kot, siap order. Hantar pun dekat je. Kita hantar. Aku terlupa nak isi minyak ni. Oh, masuk order lagi lah. Nak order apa? McD lagi ke? McD BTSO lagi. Hantar ke UCT. Boleh lah, jom kita hantar dulu. Pakai isi minyak. Aku lupa isi minyak kan, sering menolak pula. Kita hantar isi minyak, ambil order McD ni balik. Jom hantar. Oh, alamak, besar lah ada air. Dah tumpah lah, buat tu slow. Oh, motor aku dah semput dah ni, minyak habis ni. Betul minyak kau habis ya. Aduh, minyak habis dah pula. Aduh.
So aku kena cancel lah order tadi tu. Harapnya sampai sebab atas ni ada shell bukit ceras. So harapnya boleh sampai kat atas tu. Minta aku rasa semput ni. Mati tu naik bukit ni nak tolak penat ni. Kita shell lah atas ni. Ni nak kepuas ni. Sikit lagi. Dah semput-semput lah. Aku lepas je throttle ni, confirm motor aku mati. Keput lah. Keput. Aduh. Okey. Bunguk minyak habis lah. So, kita menolak lah. Aduh. Sikit lagi. Ini sebenarnya buat tak ada mood sikit lah. Sikit lagi turun bukit. Okey. Aduh. Lupa isi minyak pasal bongok tu. Turun bukit. Kaki. Okey. Inilah, turun bukit dah. Macam peluh. Allah. Sebaik. Si minyak tu. Allah Akbar. Nampak. Agak barai sikit lah. Walaupun tolak sikit je. Sekejap je. Siapa ni? Sebab dia tadi naik bukit lah. Isi minyak. Alang jap. Sebenarnya order termasuk kot. Raya. Terima kaki. Okay. Cuba order masuk. Roblok pun banyak. Air tu dah separuh tu. Alah, order masuk. Burger King kaktek ceras. Ceras kat mana? Burger King hantar Esther, okey. Dekat je. Hantar. Dekat, halo Burger King. Inilah settle masalah minyak aku. So semoga kejadian tadi tu tak berulang lagi lah. Krem kaki tu. Kita dekat dulu Burger King. Okey, sampai Caltex Tanah Ceras. Burger King. Apa Esther belakang sana tu. Dekat je lah. Berapa? 224. Kejap tengah packing. Dah pick up, hantar depan ni je. Agak lama juga lah. Masuk terus order. So agak rugi lah kalau malam ni aku tak buat kan. Kita aku buat tu. Salah. Senjal ke apa? Kenapa? Tinggal. Ini. Ya. Nasib baik.
So sini memang tak ada meja, tapi dia terus note dekat aku. So letak bawah dan bagi gambar. So dia dah aku cakap dia coming. So tunggu je lah bawah ni. Next order ni aku tengok shawarma kat SCC mat. Aku dekat area Ceras, agak jauh juga lah. Dah order, dapat hantar dekat situ juga, dari KL juga. So tak tahu nak pergi tak, tapi aku rasa aku pergi kot. Sebab dapat dalam RM13 boleh lah kan, RM13. Kita tunggu dulu Bill Gates ni sampai. Nama dia Bill, so Bill Gates lah. Saya terhantar. Aku pergi ke shawarma kat SCC, dekat betul-betul tepi depan kat SCC tu. Aku tengok apa jam lagi ke apa jadi kat sana kan, dalam 14 km. Oh jam oh KL. Dari KL nak balik tu ada roadblock. Macam tak ada roadblock, tapi berapa banyak kereta. Kalau korang kat KCC nanti ada ruang lah untuk aku ambil order. Kadang tak ada ruang kan, ada ruang apa dia nak ambil. Harapnya tak hujan lah. Kalau hujan aku agak malas kira kalau nak buat time hujan. Cek dulu lagi berapa kilometer? Lagi 8 kilometer. Let's go. Kau aku harap jalan tak tutup oh. Kalau jalan tutup sap. Kat sini memang jam lah. Ini bukan uji pun jam. Ini agak sesak ke. Aku harap jalan tak tutup lah. Kalau jalan tutup mana? Weh, bapak ramai manusia. Aku nak pergi KCC, ini baru jalan tinggi. Tu pergi Melbourne. Bapak jam. Tapi jam ni sama je macam malam-malam minggu biasa. Oh, punya ramai manusia. Mak dan lu main manusia. Ya, KL ni ramai Bangla. Bangla ni apa? So, inilah suasana malam tahun baru dekat Kuala Lumpur. Sekarang pun dah pukul 1.40 pagi. Pukul 1.40 pagi pun ramai orang. Aku ambil dekat depan tu je, hantar. Dan aku harap lepas ni dapat order. Keluar daripada KL dia lah, Singapura pula. Apa benda? Oh, takkan kereta pun. Aku nak straight. Hanya aku agak menyesal juga ambil kat SCC ni. Bapak dia, aku tunggu kat situ sebab polis yang jaga kan. Bapak lama sekejap. Oh, mampuslah aku bos dah. Nak buat kedai tak tahu ni. Shawarma. Ha. So, aku dah dekat hantar dekat hotel depan ni. Aduh. Jangan dulu, kena. Nak nunggu tu. Lama dekat traffic light ni je sebab polis jaga. Hantar depan ni je ha.
uh, Aku offline dulu. Aku nak keluar dulu daripada KL, baru aku on balik tu. Ada yang aku buat ni. Settle first order, second order hantar dekat depan ni juga. Betul, hantar ni. So aku set destination untuk aku ke Ceras lah. Apa susah harap orang luar negara kan dia bawa habit tu. Mana dah jam nak ni? Tak pula. Oh, okey. Aku set destination ke Prima Alam Damai, dapat order. Oh. Dapat order Taman Segar. Mantap. Segar hantar ke mana? Cerah cakap. Alhamdulillah. So, aku keluar dari KL. Sebab otak. So malam ni lebih kepada video suasana malam tahun baru di KL lah. Nak minyak aku nak buat gerak. Aku buat gerak macam biasa. Tapi sebabkan aku dapat order kat KCC ni, ala-ala aku record je lah apa yang ada. Aku dah Burger Push. Tak dalam ni. Aku rasa ni mungkin order terakhir aku ataupun order second lah satu. Sebab nanti dia tarik aku ke KL. Aku malas lah jadi. Terlalu padat. Jam tu aku tak berapa kisah sangat. Tapi sebabkan polis jaga jalan kan, so dia tutup lama. Itu yang buat aku malas tu. Dah tata ni 1.2 km. Kalau dapat satu MB itu order tak payah buat. Okay, lepas subuh ke atau pukul 5 macam tu ke kan, sebelum subuh tu aku buat balik lah. Sebelum atau selepas subuh tu lah. Tengok sini bukan main, tak ada orang ni. Kita KL tadi apa ah. Depan orang. Ni kenyak bunyi. Terus saya terlantar. Hari ni semua customer ucap happy new year dah. Rasa macam janggal lah bila happy new year. Aku macam nak jawab apa lah. Happy new year balik lah kan. Rasa pelik lah. Kalau jumpa kawan-kawan mana ada sebut macam selamat tahun baru kan. Mana ada kan. Tiba semua happy new year. Macam okay, happy new year. Macam dah tak ada order ke. Wah, kita cari at least lagi satu lah kot. Kita order. Lepas tu stop lah. Mungkin aku akan buat video baru lah untuk esok pagi je. Aku tak pasti lah, tengok macam mana. Kalau aku buat, aku record video. Kalau aku tak buat, aku tak record lah. Aku cari lagi satu order. Kalau aku dah on the way sampai nak dekat rumah tak ada order, so order tadi order terakhir aku lah. So tadi aku buat dapatlah RM50. Boleh lah. Tapi tadi tu lah kena tolak. Krem kaki aku. Aduh, lupa lah isi minyak. Tak apa. So RM49 60 sen. Aku dapat 6 order je daripada tadi, daripada awal tadi 6 order je. So McD yang tadi tu aku ada cancel sebab minyak aku habis tadi kan. So aku cancel, aku isi minyak. Aku dapat Burger King. Tengok RM49 60 sen 6 order. Buat dalam berapa jam je? 2 jam setengah ha? 2 jam setengah RM50. Ni masuk lagi order. Kita nak borak-borak masuk order. So kita order apa? Nasi kandar suri. Mana?
Boleh lah, dapat berapa ringgit ni? Dapat 8. Ish, banyak betul. Dapat RM17, RM17, RM14. Wah, banyak. Jom kita ambil dulu dia ni. Let's go. Akhirnya sampai juga. Ramai orang. Tak jauh juga lah tadi. Berapa segar tadi. Entah ke sekarang kat Sungai Sekamat. Belum siap lagi. Okay, settle pick up order terakhir aku. Apa-apa pun offline dulu. Aku malas buat apa sebab aku punya my destination dah habis. Dia 2 kali je sehari. Tu lagi aku risau dia tarik aku ke KCC lagi lah. So kalau pukul 4-5 pagi je kat KCC tu aku rasa okey lah kot. Tak adalah ramai macam tadi. Apa offline dulu? Tak. Aku rasa rumah apartment ni. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Settle. Head south, then Okay gang, so aku buat pukul 12 tadi sampailah pukul 3 pagi. So total 3 jam. 3 jam aku buat, aku dapat dalam RM63.50 so dia. So macam mana? Okey tak? Okey tak kan? Apa yang tak okeynya? Boleh lah tu. 3 jam dapat $60 berapa dah? Okey lah. Okay gang, itu lah kot video dari aku. Video Grab malam ni je. Terima kasih yang dah tengok video aku, yang dah like, yang dah share, yang dah subscribe, yang dah komen video aku. Selamat tahun baru aku ucapkan pada semua penonton. Okay gang, bila kot. Bye, Assalamualaikum, ciao. Jumpa lagi dekat video akan datang. Bye, Assalamualaikum.